Aku ada kerja. Oh iya ke? Kau makan seorang ke apa? Ke dengan Harry? Dengan apa ya, marketing. Oh. Serius lah? Serius lah, kau bawaan. Kau Okay, tadi guys, kali suruh. ni Kau yang suruh aku live. saya, kau kat mamak Aku dengan mama. Kalau korang nak tengok Ifan cuci pinggan, bagi saya menang guys. Kalau nak tengok Ifan cuci pinggan, korang bagi saya Normal guys, normal kalau cuci pinggan. Okay, kalau kamu mau tengok Aiman goreng mie dekat dapur dorang. kepala otak kau. Awas Boleh masuk dulu belakang ke depan. Apa? Itu aku punya punishment. Kenapa kau? Kena pakai helmet. Ini masuk dalam kedai ni. Tidak. Bukan mama. Siapa mau tengok Aiman Junaidi masak mie goreng dekat dalam dia punya dapur? Kepala banyak kau. Tidak tengok. Boleh. Yang sedap-sedap PM tu. Awak yang sedap-sedap tu, tolong bagi saya menang dulu kan. Nanti malam saya offer. Gatal loh Aiman. Aiman. Jangan kasih salah weh. Tengok lah Aiman lah. Mana boleh masuk dalam tu? Kalau aku kena halau Mana boleh? Boleh. Takkan takut. Aiman takut guys. Kau mute aku sekarang. Okay guys, so sekarang ni kau mute aku. Sekarang ni kita kena main strategi. Kita tap-tap dulu. Nanti dah ada double point ke triple baru korang bagi Sekarang korang bagi kecil-kecil. Tap-tap screen. Ramai-ramai yang dalam ni tap-tap screen dulu guys. Okay, dia minta yang bukan-bukan guys. Pas pinggan kira okey lah. Ini budak mana boleh masak sekali. Korang seorang satu roast. Seorang satu roast je. Korang yang mana ada dalam ni 1,700 orang ni. Seorang satu roast. Come on. Seorang satu roast je. Dia dah laju tu. Okay. Ready guys, ready. Ini yang baru kita campak, tunggu. Okay, sabar. Ni double point. Korang steady dulu. Okay, tunggu. Okay guys. Okay, ni apa yang korang ada, korang campak. Jangan bagi roast. Campak je apa yang korang ada, korang campak je. Serius. Campak je. Thank you korang yang mana bagi gift. Ini double tau, double point. Ini double point tau. Serius saya cakap double point. Kalah tu ni. Thank you Nana, thank you korang yang mana bagi gift. Korang yang ni kalau korang ada tolong lah. Ini sekali je ni. Nak tengok Aiman masak, memang tak lah boleh masak, aku kena halau nanti. Thank you Ann, Ika, thank you. Aduh dia orang. Thank you so much. 8 saat lagi. Tolong. Boleh potong ni, boleh potong ni. Senang je dia potong. Tolong guys. Kalau korang ada booster, bagi last minute booster tau. Dia suruh saya masak pula. Ya Allah, mana boleh masak, memang kena halau, malu aku ni. Aina ada ke? Aina ada? Serius Aina ada? Tak ada lah, Aina tak ada lah. Tak ada Aina lah. Tak ada. Thank you Nana. Kak Nana, thank you. Thank you Nana. Uish, boleh menang ke ni ya Allah ya Tuhanku. Aina tolong Ipan. Siut tu Aina ni. Aina tolong Ipan. Thank you Kak Nana. Boleh ni, kita boleh potong dia ni. Serius. Korang apa ada korang bagi je. Tinggal 50 second je lagi guys. Kalau ada Aina sebelah tu memang kalah aku. Tak apa. Kak Nana ada. Thank you Naila. Thank you. Boleh ke tak Boleh potong ke tak boleh potong ke tak thank you Syah. Thank you Kak Nana. Thank you so much. Sikit gitu boleh potong. Boleh potong. Serius boleh potong. Korang bagi. Naila, thank you Naila. 7. Orang sebelah sana Aina, tolong lah, jangan bagi. Kau nak suruh aku masak pula. Tolong, serius.
20 second lagi, 20 second lagi. 20 second. Boleh. Bagi. Belum lah bro. Benda sebab punishment. Kena tunaikan lah. Thank you Aina. Semoga Aina murah rezeki Aina. Bro, no excuse bro. No excuse. Jangan bagi dorang fake up ah bro. Dorang betul-betul mau tengok ah bro. Dah boleh tolak ah. Kalau aku tak boleh masuk macam mana? Ah? Kalau aku tak boleh masuk macam mana? Tak. Okay. Kena try dulu lah. Kalau ndak dapat masuk, aku suruh dorang yang bagi punishment kau. Aku tak mau buat punishment. Punishment aku tadi tu je lah. Boleh, tak ada masalah. Kita tanya dulu Siut tu lah. Masuklah. Ihim punya topik Ihim. Kita sekarang apa, Man? Style rambut. Sikit lagi tadi. Okay Aina, kalau Aiman dah dapat buat ni punishment, Aina mau Aiman buat Tak punishment. boleh. Sekejap, akak cakap dengan dia. Tak boleh masuk je. Tak boleh masuk lah. Boleh tak? Terima kasih Kak. Aina macam mana ni Aina? Bagi punishment Aina. Dia dah dapat masuk, tapi bagi kau Aina. Aku tak nak pakai Aina kau punya kau bagi ni. Kau punishment yang bukan Aina Kau kena Tolong kau. Aina. Kau kena kau Aina. Siap tu. Boleh macam tu kan Aina? Viewer lah bagi. Okay guys, Aina request viewer lah bagi punishment dekat Aiman. So guys, bagi punishment kau. Jangan biasa-biasa. Aiman dah dapat masuk dapur. Okay lah guys. Aina bagi Pandora you. Aina bagi Beginilah. Pandora. Okay, ketuk ketampi normal. Normal kalau suruh nyanyi. Okay, Ipan ada satu cadangan. Kalau kamu on lah, kalau kamu on. Cuci pinggan normal. Kalau kamu on, Aiman dia pergi terjah meja orang ikut makan sekali. Macam mana? Yang penting bukan meja budak-budak AI ya, meja orang lain. On ah? On. Okay, ramai on. Okay. Aku mau kau bawa piring kau duduk dekat meja orang, kau kasih nampak semua tu. Ramai zo on. Man 100 lebih on man. Sorry lah Man, kalau main Mana sama game sama aku puas hati dorang tak ada ni. customer. Sini tak ada customer. Kau tengok ada berada belakang tu je. Itu pun dia ni di section di sana. Depan customer kau? belakang tu boleh? Depan kau, Depan aku tak ada. Tak ada orang. tengok. Tengok. Tak ada. Tengok. Ramai tu. Ramai. Mana ada pergi. dia? Tu yang ada Diorang geng-geng duduk meja tu. berdua. Diorang duduk Tidak. meja berdua. Boleh tarik kerusi bro. Bro, punishment bro. Dah boleh reject. Satu family tau. Satu family. Satu lagi orang tengah meeting. Kau ni sekarang. Belakang tu lah, belakang. Banyak alasan. Belakang tu macam solo. Boleh lah. Asalkan pergi bawa piring kau duduk makan sama dia. Aku rasa tu manager dia bodoh lah. Macam mana? Aku bawa tapi makanan aku dah habis. Pinjam piring siapa-siapa yang ada makanan. Masalah semua dah habis. Dah habis makan. Tak apalah, aku bawa lah. Kau bawa air kau. Kau bawa air kau. Oh, air je lah. Air je Air pun je makanan sekali. Mana boleh? Air je. Air je. Aku mau kau bertatapan mata. Bertatap. Sorry ganggu. Just sini You can speak English. English Baik. Sekejap Kenapa? Okay.
Baik, masuk sekali. No, saya malu. Dia malu tau. Okay. Itu dah idea. Balu member tu lah. Kau ni. Oh, siut betul lah kau ni. Dia dah ingat aku gay bro. Aku dah tak mata dia. Kau ni Tapi jahat. okay lah Man, at least kau sudah buktikan trio ni Aku tak berani. berhenti, aku tak berhenti. Okay. Apa Aku tak punishment berhenti, kau? Apa punishment Tak ada kau? tak. Aku mau dengar punishment kau nanti. dulu. Tunggu menang tu. Tidak, aku mau dengar Kau punishment punya sekarang. punishment pun lebih kurang ke. Dah menang Okay. kau bagi tahu. Okay, Irfan bagi tahu terus terang lah punishment Irfan ah. Punishment Irfan senang saja. Irfan semua main dengan orang awam. Okay? Okay? Okay guys, ini double point korang bagi je. Ada apa bagi je. Okay. Punishment ni Irfan mesti bagi kamu kasih balas yang dendam ni. best. Confirm punya. Terima kasih Akila. Terima double kasih ni, Nurul guys. Aina. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Thank you. Kan anak Terima kasih. Okay. double. Di depan juga, tapi Irfan kita bercerita lo pasal punishment. Kalau kamu teruja dengan mute dia ni. Dising pula dia ni. Okay, korang sekarang ni time tu korang tap screen. Kita main ni tap screen dulu. Jangan bagi gift besar-besar lagi guys Sebab diorang ada Aina sebelah sana. Aina dia memang dengki dengan saya. Okay, supporter City Min, korang tap screen dulu ramai-ramai. Tap screen dulu. Okay, kita main strategi guys. Jangan bagi campak yang besar-besar. Time triple ke double ke baru korang campak besar-besar. Okay, sekarang tap screen tu. Korang nak tengok punishment Aiman ni. Oh, okay, ini kali 3 ni sedap ni. Nak tengok punishment Aiman bagi dekat dia. Kau review ni, aku sedang Dia nak makan, tunggu makanan. Okay, korang tap screen. Kena marah pula. Tap screen dulu. Tap screen dulu ramai-ramai. Kita memang bagi dia. Dia main orang awam, kita main orang awam bos. Dia nak kita main orang awam, tak ada masalah bro. Tap screen. Okay, seorang satu terus. Ui, mantap. Okay, let's go. Triple. Tunggu. Alright, tunggu. Triple je, korang ada apa bagi. Okay, bagi guys. Time ni korang nak bagi. Jangan kasih kalah guys. Korang nak tengok punishment betul-betulnya yang membagi ke Irfan, korang bagi. Oh, thank you. Oh, cepat guys. Korang ada apa campak. Oh, thank you Kak Nana. Thank you Fika. Thank you korang yang ada bagi gift. Lemongrass, thank you Iris. Kita bagi. Dia potong lah guys. 20 second ni. Mana tu? 20 second. Thank you Azman. Kurang. Jangan kalah lagi kat triple. Jangan kalah. Thank you. Thank you. Oh, susah ni nak potong. Ini kena bagi pause satu ni. Macam mana lah. Tak dapat lah kau nak tengok punishment ni. Aduh. suruh dia Irfan besar. Ya, apa lah. Garu kepala aku ni. Boleh ke tak Boleh potong ke tak Boleh ni Korang bagi ke tapi ke pause ke dapat ni korang sini. Kenapa? Tolong lah, siapa ada booster. Siapa ada booster? Tolong guys, siapa ada booster? Saya nak main orang awam ni lah. Dia dah suruh booster. Baik. Booster. Bagi. Takkan nak menjerit pula. Korang cepat sekarang booster ni. Member tu dah buka booster. Korang campak besar-besar sikit. Bagi potong. Jangan bagi dulu saja. Thank you Fika. Come on guys. Thank you. Boleh ke tak? Boleh potong. Boleh potong. Helmi, thank you Helmi. Sultan nak masuk. Ini daripada kat itu tadi. Thank you Aina. Aina. Thank you.
Okay, siapa korang nak tengok saya bagi macam mana? Punishment dia, ini punishment kau-kau punya. Kalau menang, punishment kau-kau punya. Mampus lah. Dia main orang awam, kita main orang awam. Tak sempat kan 30 second lagi. Oh ya Tuhanku. Macam jauh je ni. Sejauh je ni. Kalau dapat pause ni jalan ni. Dapat pause jalan ni. Kereta api ke jalan ni. Boleh ke? Boleh ke? Boleh ke? Mana ada? Kalah lagi ni. Sampai terbeli dah tu, dah 2 kali. Oh my god. Sampai dia dah beli beg. Tak dapat lah. Tak dapat lah. Kalah ni. Kalah lagi. Aduh, kalah lagi. Nurul Aina, thank you so much sebab bagi. Okay guys, korang thank you kepada Kak Nana, Abang Azman, Aina. Thank you Fika, Helmi, Iris, Giha Kamal, Nur, Edit, thank you korang yang mana bagi gift. Aiden, thank you bagi gift korang. Korang boleh follow diorang ni, follow gifter. Jangan lupa tekan ni button punch kat atas ni. Tekan 1 sen je, tekan button punch kat. Alright. Bro. Ya. Aku punya punishment senang sudah. Aku punya deal sudah sama dorang. Ada kakak depan kau tadi bro. Ini kami semua sudah bersetuju. Kakak depan tu, kau cakap, kakak will you be mine, dan bagi cincin kau dekat tangan tu. Sorry bro, kami sudah deal. Aku nak mau hancurkan hati yang sudah bagi gift dekat aku. Aku nak mau musnahkan dorang punya. Kalau member tu dah taken macam mana? Apa boleh buatlah. Itu reject nama dia. Sebab nama pun game. Tengah meeting tu. Habis tu kau mau aku suruh orang luar lagi, yang luar daripada kedai. Aku okey je, yang penting kau kena buat ni punishment juga. Luar kedai lah. Dalam kedai orang tengah makan lah, tak boleh ganggu lah. Okey, cari perempuan dekat luar. Ataupun kakak dekat kaunter pun cun juga. Kakak dekat kamera. Macam mana nak cakap apa? Kakak, will you be mine? Dan bagi cincin kau. Apa? Will you be mine? Will you be mine? Yes, pandai pun cakap English. Okay, will you be mine Iin, tolong Iin. Nak apa? Ikut Iman. Mengapa masih ada sisa rasa di dada. Will you be mine? Begitu sejauh mampukah ku bertahan? Ihin, diam Ihin. Jangan nyanyi. Dekat sikit. Good job, man. Jom, dah. Okay. Ambil balik cincin. Man. Oh, man. Memang sial. Man. Aku mau gerak sudah, man. Pergi shoot. Alright. Hati-hati Pan. Nanti malam kita Jumpa okay? di malam. Alright, Bye, man. Jaga diri apa semua. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Okay.